nak kata kaki gunung tak sangat atas lagi. Atas lagi. Tapi tak sampai puncak lah. Waktu tu musim sejuk. Waktu tu musim sejuk, lain punya perjalanan lah. Lain punya perjalanan. Mungkin kau boleh kongsikan pengalaman berseorang di malam-malam dekat kaki gunung, tempat asing. Apa-apa boleh jadi dekat engkau. Mana datang keberanian dan apa yang buatkan kau nak try benda gila dan pengalaman kau buat benda gila ni? Waktu tu memang kita nak buat kerja gila semua. Tak kira lah, kita nak mencuba kan. Travel dah mencuba, naik gunung dah cuba kan. Kau sampai naik gunung lah? Naik sampai gunung, puncak. hiking sampai puncak. Selalunya kita mendaki memang sampai puncak lah, tapi taklah gunung-gunung yang tinggi, kita gunung-gunung biasa kan. Berapa meter tingkat sana kau sampai puncak? Paling pun 2000 yang tu lah. 2000 meter lah, 2000 je lah. Dan kita pun nak cubalah cari benda baru kan. Apa kata kita try wet camping ataupun kemah di alam liar lah. Dan kita pilih China. Sebab apa? Waktu tu musim sejuk. Kita nak cabaran yang lagi teruk lah. Kalau boleh kita nak cari yang memang betul-betul cabaran, kita pilih waktu sejuk, winter. Dan waktu tu juga tak ramai orang lah. Dia bukan peak season ataupun musim yang ramai orang. So bila kita pergi mana-mana ni, kita tak sesak. Sebab China ni kalau kita pergi waktu sesak, memang sesak. Waktu dia orang cuti ke apa kan, memang sesak teruk. So saya pilih waktu winter lah untuk buat kerja gila ni. Sebab tak ramai orang. Ada tak orang lain yang berkemah dekat situ? Tak, hanya saya seorang je berkemah di situ. Yang mana waktu tu saya berkemah di Taman Negara Yading di Sichuan. Ya, Sichuan ni merupakan negeri yang berada di atas Yunan lah. Tak jauh mana. Kita ambil pilihan, kita try camping di sana lah. Dan suhu waktu tu saya camping tu dalam hutan negatif 10 darjah Celsius. Dan waktu tu juga kemah saya membeku ya. Dia macam frost, terlalu sejuk, negatif 10. Kita nak camping tu kita random lah, kita gamble. Tu patutnya saya camping kat tempat lain. Tapi kita pun dah sampai waktu lewat petang lah, tak sempat cari. So situlah yang ada pun pot dia kan, pot untuk camping. Jom kita pacak je lah kemahan. Dan lagi satu, saya tak ada pengalaman berkemah. Saya tak pernah ada pengalaman berkemah di Malaysia ataupun tak pernah ada apa-apa. So itulah first time saya camping, first time saya wet camping, first time apa semua bagi saya. So tu first time kau dirikan kemah? Ya. Kau tak rasa dengan pakai sarung tangan dengan sejuk tu, mampu ke kau, boleh pula kau dirikan kemah? Boleh. Sebab apa? Kita jenis langgar. Jenis apa langgar. Lagi satu, kita pergi waktu tu nak malam. Dan untuk camping di waktu winter ni, kita perlu pacak kemah ataupun pasang kemah sebelum hari gelap. Sebab apa? Sebab lepas pukul 6 petang, cuaca memang akan drop terus. Suhu memang akan drop. Lepas matahari terbenam, memang kawasan tu suhu akan drop. Dia akan drop terus. Dia akan turun sampai ke negatif. So sebelum waktu tu tiba, kita memang kena pacak kemah. Kita kena duduk dalam kemah. Tak boleh keluar mana-mana lah. Nak campfire tak boleh. Nak pasang api tak boleh kat kawasan hutan tu sebab dia illegal lah. So nak buat macam mana? Kita bawa macam portable tong gas tu, bawa portable stove, dapur untuk camping tu kita bawa tu dengan gas lah. So kita pakai gas tu semacam malam.